Lepas tu kita cerita dia kata payah tu demo pendidikan tu. Demo pendidikan apa? Demo cikgu dah dia. Demo tubik lah, demo buat cari lain. Buat hokah demo minat. Benda demo minat. Demo minat ke apa tu? Kau minat peraturan sirah gitulah sejarah tu. Begitu bayar 3 sen, okey, tubik. Bayar dah you lera. Oh, 3,5 dah. Ni kita baru dah bayar hak sepak ni belum ni. Mudah dia. Dia kata kami tak boleh tolong demo tu, bukan bidang awal dia. Rupanya dia walaupun dengar PhD pun rupanya bidang lain-lain. Dia tak boleh nak, dia boleh ya gini lah. Kalau SV ni dia relax. Tapi kalau dia pemeriksa penilai pada student lain, dia cek sosok, cari salah. Dia gitu. Rasanya tak sama. Sama. Ya. Saya pun ada student ke. Ya. Dia cek tu betul. Kalau SV Saya 7 kali student buat correction baru saya bagi dia submit. bagi dia defend. Bagi dia submit. Viva. Baik. Tapi depend juga kalau student buat okey. Tapi itu tu sama ada seorang student Cina. Dari China. Tapi saya tanyalah ni Dr. Judiana tu dia UPN ke? Kata apa dekat USI tu kelas master saya. Master tu tak ketara lagi lah. PhD tu kelas GRU tu, penyelidikan tu. 3/4 tu Chinese daripada mainland. Dia kata gini lah, dulu KJL bui bajet kau ni IPT dia kata, lah ni IPT kena cari sendiri. Tu dia buka belah sana tu dia. Demo tu pula nak belajar bahasa Inggeris. Dia kali hidup denu, dia tak boleh belajar bahasa Inggeris, kecek bahasa dia tu. Sini pun saya nampak student saya tu dia tak save belajar mana pun. Mana student Chinese benua tu. Ya. Dia almost stress lah. Dia student Cina dia tak saya ambil dah lah. Dia apa balik saya kecek dengan saya pergi kolegium USI. Saya kecek dengan ada yang penilai lah masa tu. Macam mana dia boleh lulus? Saya tengok dia kena dalam sesi presentation tu, defense tu. Berapa belas minit je. Rasa 15 paling terik per 20. Saya kena sejam lebih. Sejam setengah saya kena. Tapi saya rakel lah dengan Facebook kan. Saya rakel Facebook. Tapi suluh muka saya tak nampak muka supaya suara dengar. Jadi kita malah nak catat. Tu kita rakel tu. Tengok mula lucu. Dia sebenarnya masa dia tanya tu saya perasan dah. Masa kolegium tu pada Cina benua tu dia tanda. Hak ni bab gapo katakan statement problem statement kan. Dia tanda dengan sticky note tu tepi, mudah dia salah. Betul lah. Jadi saya ni thesis duduk sebelah. Buku banyak di tepi. Saya jawab tak tengok. Kadang-kadang tak tengok thesis lah. Last sekali terpaksa tengok juga pasal dia tanya nama dia. Nina Azli ni awak side dia, awak minta izin dia. Dia tanya pasal Nina Azli tu dia penilai kepada Itina kita defense tu seminggu sebelum. Terpaksa balik. Bahasanya kandangnya tak balik. Rupanya dia boleh tengok. Boleh tengok. Rupanya dia baca tu sebelum kita nak defense tu, dia 3 minggu dia baca dah. Dia tulis dah rupanya. Student saya setiap minggu ada subjek terlalu yang kadang-kadang course. Mungkin dia soalan penilai. Kita bincang belakang dah. Sebab tu lah dia boleh dulu. Itu atas supervisor lah. Supervisor nak dulu ke tak stay ke dia nak buat. Tu tanya lah. Yalah. Saya kena masuk bilik kuarantin ke mentah dia bincang apa dia Saya dah saya kena 3 bulan macam buah tu. Mesti kena 3 bulan ni. Minor lah dia boleh. Kat tajuk tu diterima. Proposal tu diterima.
Tapi kena betul habis. Adalah ada laborer tu, kena betul ke dia. Tak kena. Saya ni dia kata tak payah guna David Falzi ni. Awak guna model sidik je. Pula dah. Retina pula dia kata teori tak cukup. Saya ni teori lebih. Aku tu pula. Tapi penilai lain dia semua puas. Saya semua lelaki penilai. Supervisor pula kayak lain. Last kali supervisor kata, okey, kalau awak tak guna David Falzi, awak nak guna gapo? Eddie model ke? Dia tanya saya. Lepas tu saya tengok balik. Rupa-rupanya Eddie model ni dalam DDR. Mereka bentuk pembangunan tu ke? Mereka bentuk ke? Duduk dalam tu. Saya tengok dalam Facebook atau Metalik baru nampak benda tu. Dia buat comparison ke, baru nampak. Metalik dia banyak tulis buku. Banyak tulis buku. Saya pergi kursus dia. Ya. Dekat Wani. Best juga lah. Tapi dia bukan PhD ke? Dia EDD. Dia EDD dia tu. Dia ada beza EDD dengan PhD ni. Dari segi student. Dia ada kurang lah. Saya pun masuk kelas Dr. Armin Shah tu. Dia ada lain. PhD ni dia ada falsafah dia ke? Last kali tu. Cuma ada lah benda saya boleh jawab juga. Dia tanya awak apa dapat mana. Macam dia kata tajuk ni gini-gini lah. Saya tengok research gap lah. Saya tengok situ. Dia ada biasa orang buat TC ni. Dia royak ujung tu gapo dia tak kaji lagi. Kena kaji bidang tu lah. Novelty, benda baru. PhD memang kena ada, tak ada. Biasa bab 5 tu kita tahu diri kita lah. Biasa teknik ini kena bab 2 biasa. Bab 3 jenis. Dia kalau bisa kan profesor doktor dia baca bab 1 dia tahu dah. Kalau face itu face. Tak payah baca dah. Bab lelaki-lelaki tu. Dah. 1 2 3 ni kata kalau betul situ betul belakang 4 5 ni. Kalau situ tak betul tak. Buat mula face. Tapi saya kena dalam tu ada dalam YouTube tu. Awak jangan buat lagu ni tanya buat penilai tanya awak bertanya balik penilai. Kami bagi fee ya. Yalah, kena ya betul. Saya akan betulkan. Gitu je kena jawab. Ya. Apa tu retina tak balik patut kau kena dia tu. Wejak mulu. Okey cik sikit. Dah kita dah biasa kecek kedai kopi. Dah. Dah muzakarah. Kita ingatkan muzakarah. Dia kalau dia tanya tak boleh jawab kau sedap dia itu ke kata. Atau ada orang pesan kalau macam kalau dia tanya soalan kita, jawab soalan untuk menjawab soalan tu je. Dia tanya. Sebab bila kita jawab lebih, dia akan tanya soalan hak kita jawab lebih tu pula. Jadi guna isi kita tu tanya soalan lepas tu. Jadi modal ke dia. Modal ke dia. Macam retina dia kata dia je. Siapa demo tu jadi bos jadi blur dia tu. Blur dengan diri. Kita ni terlebih kecek. Sebab kita nak lepas je kan. Nak lepas. Ada lecturer UiTM juga tapi dia becin dah. Dia kata bila ya cikgu major correction pun nanti buat. Yang cikgu lepas je dia kata. Dekat CJ kita tak tulis ke pun major ke minor. Ya. GOT ke dah berapa tahun. Kalau mula GOT supervisor boleh duit. 3,000 yang beli. Kalau ni tak ada dah. Tak ada dah ni. Tak ada duit. Ya, duduk. Sebab SB saya tu malam dekat dia busy sikit. Saya mula tak saya buat. Lepas tu dia suruh buat dengan dia okey, SB tu okey. Boleh ke? Kena declare. Kalau USM kena declare ada hubungan persaudaraan kedua. Jauh-jauh kau. Sikit
okey lah. Dia sepupu dengan YB Adon Demik ni. Ayah saya dengan ayah dia tu macam dua pupu gitulah. Jauh lah, jauh. Tapi dia royak saya ni waris dia. Saya tak tahu pun dia waris. Mula-mula kelas master tu. Master satu PKP. Aritina waktu klik iklan dia kata mari kita sambung belajar master dia tak opsi. Moga kapal sawit tak ada. Duduk peda. Kata mari ya. Hari pertama kelas tidur. Cerita babak kita duduk tidur. Aritina duduk bilik sana. Kita bilik kelas online PKP ya. Gak dia cari charger. Ya tercharger mana charger, bateri nak habis. Kata ada, kita bangun anak mama. Lepas tu lecturer panggil, nama jawab soalan saya. Kena molek. Ya tentu lah orang tua nak belajar. Pocik nak belajar, bangun sambung belajar dia. Masa muda tak saya belajar sungguh. Dia je tak apa, dia belajar sungguh. PMA, kita sapi kita. SPM. Kita belajar kita-kita. Dia kerja 3-4 tahun, kita ni tahu. Tiga timbul. Masa kita tak ada minus. Masa kita ni adanya FD. Lepas tu C belah. Minus tak ada lagi zaman tu. Berat lah. C1 sampai 552. Dia macam naik bukit ke. Dua tu ke. Pointer tu. Kalau kita boleh 3 poin lebih first sem, jadi relax lah sikit. Ni masuk poin 552 dah. Setahun ambil elektrik. Lepas pada kita tu, lepas dia buat mainan-mainan tu, tak benar ambil elektrik. Banyak tu dia hak dah. Masa kita tu kita ambil setahun. Kelas di Bukit Expo penuh student. Gi sekali lah. Lepas tu buat assignment atas. Siapa atas boleh A. Nama ke apa lecturer tu? Komunikasi. Fakulti komunikasi. Elektrik. Ramai ambil. Apa kila kos masa tu aerospace. Kejut komputer, electrical engineering. Sains komputer. Buka-buka saja. Budak bisa, budak metrik saja. Ganya dapat siapa den dia main ke. Main tak jadi. Kita pergi dengan STP sastra. Form 4, Form 5 saing amat mahal. STP di SSC. Lari dah lah, lari ke saing. Lepas tu UPM buat tubuh saing bioindustri. Second best lah. Dia panggil. Kita CV bazir budak ada basic saing ni. Bioindustri. Dulu saing pertanian. Dia ubah sikit nama. Fakulti pertanian. Tergelai timbul. 2 kali nak kena tendai. Tapi minta kapil air sama sudah boleh. Kapil air setahun. Batu paklok. Ya no? Saya kisah pun betul. Kapil air apa ingat tak? Kat Niki bah. Lepas degree. Duk minta nak minta. Dari dulu lagi nak jadi pensyarah. Minta beasiswa lah, kalau tak beasiswa tak saya sambung dengan diri. Lepas tu kan dia masuk interview dia dah. Awak ni kalau saya lulus tapi aku nak kisah apa nak kira. Nak. Boleh sungguh. IPG. IPG. Lepas tu kan Sabah mana? Apa dah? Maktab. Pulau Raya ke? Hendak camp ke? KK. Lepas tu pergi berapa lama? Seminggu. Lepas tu berapa? Hari kedua tu dekat USM kata, awak dapat ke ni? Beasiswa untuk jadi pensyarah tu. Masih baik tak sign lagi. Kapil air. Kalau dia sign, kena bayar RM10,000 pun nak topik. Baik cerah lah. Lalu saya serabut perut main budak. Pakai atas meja. Budak kelas hujung. Kita kena mengajar 20 tahun lah. Puan mari puan cuma. Dulu duduk keraton nak klik latar kat bawah. Nasib baiklah posting untuk tempat orang dulu. Kalau posting
tempat kita puas. Betul royak pergi belah luar dulu. Saing telefon tak ni, dia pergi Kuala Pilah. Dia ngajar ditangkap. Tapi dia memuda lagi lah. Dia kata aku habis PhD ni, aku nak pergi jadi lecturer dia, usi dia. Dia gitu. Dia tu tak apalah pergi celup mata pun. Boleh 15 tahun tak apa dah dia. Dia kata sedap je di lecturer dia. Tengok lecturer semua bercuti overseas dia. Macam apa perhasil tu, dia motorbike, dia pergi Alexia semua. Ada dia gengai, tak cara apa. Dia tak okey lah juga. Tapi ada kalau kita boleh grant, kalau dia boleh sponsor untuk key conference tu boleh lah sambil-sambil bercuti. Dia bayarlah tiket hotel. Ya. Tu kita cover sendiri. Tapi lecturer kita nama Geria nama Isyamuddin, Dr. Isyam. Dia kata sebenarnya jadi lecturer ni tak ada tekanan pun dia. Kena banyak cikgu. Dia yang gitu lah. Ini tu lah tu kita ni kat sekolah semua. Lo ni lecturer kena generate income. Income generation kan. Maknanya kita kena offer service macam kalau hari ni saya ni industri atas sampel untuk analisis. Buat itulah kita kena ngajar lagi, buat research lagi. Kalau research ni lepas tu publish artikel jurnal lah. paling kurang 2 tahun. 2 tahun. Kalau tak capai 2 tahun tak naik gaji. KPI. Tak naik gaji. Aduh, kenapa? Lepas tu kalau 3 tahun tak capai KPI, dia buat. Tapi rasanya lecturer ni dia ada was pilot dia. Sebab saya tengok telefon tadi dia kena kualitatif. Dia dengar Puan Rosnida. Dia duduk belakang. Lecturer tu buka. Oh lagu ni dia bendanya. Dia macam ada format dia dah lah. Mudah lah gitu dia. Tapi tengok dia tengok meta ya. Macam CV saya tu dia tahu. Sebab dia berlama dah daripada ni. Memang dia muda pada saya. Tapi dia kan jadi lecturer lama dah. Mungkin orang duduk lama tu dia tahulah cara. Orang lama dia tahu. Jadi stres lagi lah. Struggling mental. Kita guna AI, kau guna gapo dia tahu. Mungkin video dia. Kita set nama pun mungkin dia kenal. Mungkin video dia. Dr. Armi ayat cari prominent author. Tu orang Tino duk nuak apa question dia tu. Alpha Krombak ke apa. Kita tanya kita, awak boleh kan Alpha Krombak? Awak SPSF pun tak ada terbaru. Kata lah ni guna tak 28 29 saya gitu ke dia je. Tak tanya kita sama dengan dia. Lah ni baru saya nampak dia tu cidi. Belum ni saya tak nampak dia cidi. Sebab dia sambung master tu, dia sambung supervisor doktor dia, Sakinah tu. Hak boleh anugerah awak dekat USI tu. Dia memang fakulti sains lah. Lecturer tu ajar sebutir-sebutir ke dia. Step betul. Macam saya ni dengan Asbila ni. Orang saya ni. Dia lepas tu dia pun nak dengan SP Silent ni. Dia ni memang jenis cincang-cincang gitu je. Tapi kita teruk lah. Maknanya dia suruh kita explore sendiri. Explore sendiri. Benar itulah cara dia sepatutnya. Kita kena belajar sendiri. Dr. Sakinah tu dia memang berapa je dia ajar rutin saya ni. Lepas tu dia letak dalam Google Drive. Maknanya betul dia sendiri boleh tengok gapo ke. Lepas tu dia akan betul balik lah. Oh, teruk supervisor. Kerja dia. Teruk supervisor tapi rutin saya tu maknanya Tak belajar mana. dia nampak. Dia pula boleh ajar saya. Okey. Sebab saya ya tahu ni nasib baik ya. Sejak pada dulu lagi nasib baik. Nasib baik lulus ya. Dia buat 2 tahun, saya buat 1.5 tahun. Tapi saya ambil moksi. Jadi dia tu macam lebih 1 sen lah. Pointer tinggi dia.
3.93 rasa dia. Tapi dia tak ada 4 black. Saya 3.73. Tapi saya 2 tu 4 black lah. Saya heran ya, macam mana mu ni? Duk kedai kopi Muzakara sama. Tapi 4 black. Aku pun tak tahu kata. Muka kita SMA main kopi peh lah. Pergi PhD kena. PhD dia memang cek betul-betul. Dah ada video dia kata kami bukan mudah-mudah nak lepas dia. Nanti dia kata apa pula? Tanya Prof boleh tak saya rekod video awak rekod tu boleh atau jangan viral pula dia. Viral salah dia. Memang lagu tu proses dia dalam apa bilik Waiwa. Tu baru defend belum Waiwa ni. Defend proposal baru. Oh, sejak setengah kena. Kakak nak wi. Rapat dinding ada Dr. Hafifi tu. Dia kuat ah. Dia bagi teh hari ni awak kena tembak. Dia memang aim dah tu. Dia memang dah ni awak ni pasal apa bahasa Indonesia banyak ni. Saya kata saya suka tengok sinetron. Dia tanya SB. Dia tanya SB, awak ni Cikgu Norman ni dia orang Indonesia ke? Ada orang Malaysia. Dia silahnya gini. Dia ada student Indonesia buat dengan SB. Jadi SB we contoh tu. Contoh dalam mula-mula dia tak betul, SB tak betul, dia pun tak betul. Dari bahasa Indonesia lah. Sedangkan SB sebagai guideline ya apa Indonesia tu. Contoh. Jadi saya nak buat saya nak ikut dia kena translate ke bahasa Melayu pula. Last kali saya edit atas dia. Tu ada terlepas bahasa Indonesia tu. Tu cerita dia. Tak nak jawab no. Macam retina saya tu. Proposal awak ni teruk. Tapi awak present hari ni betul dia. Bagus awak present hari ni. Jadi apabila retina dah kena, jadi ya betul slide kita tu. Oh dia kata banyak ni 32 slide ni. Dia kata pada nanti nak buat tinggal berbelah ya. Dia ke 10 gitu je. Saya tu dia buat dekat 30 kata mungkin gini lah 20 minit seminit saya slide. Kita ayat dia gitu. Lepas tu kita expose ke SB. Lagu mana ni? Saya rasa tak ada ni saya dengan 32 slide ni. Biasa awak baca cepat. Kalau baca cepat, orang tak ada takat masuk. Dia tahu ni tak perlu. Ni nota dia. Okey dia apa edit. Cuma kau tu atau bubuhnya research gap. Metric table, master table tak bubuh. Lepas tu lebih kurang ada belakang lah 16 minit lebih lah. Kata-kata aluan pun buat pendek. Tak ada pada panjang-panjang tu. Lepas Bismillahirrahmanirrahim tu sebut-sebut nama moderator. Moderator tu pun dia bisa diri ada. Dr. Mazrul tu dia bahagian konten. Dia kata awak guna model tabah ni lagu mana? Kita pun tak ingat. Saya bukan ingat belakang, saya tulis saja. Kita jadi. Ni macam kita ada hidup kata ni. Dia pun nganyi kita pula. Dia tahu kena baca balik lah awak tu. Dia tahu rasanya. Dia saja. Dia tahu. Ya sebenarnya kita tanya dah hari tu Dr. Geri ya. Orang Kedah tu. Dia kata dia tanya tetapi awak je. Di proposal why tanya tetapi awak. Dia tanya benda lain. Maksudnya ada kawan game. Dia nak uji Elisa dah. Punya game tu bosan. Ya, jadi kita kena tahu mendalam how kita buat tu.
Lepas tu ada mesej daripada WhatsApp, daripada mana tu, daripada Facebook mungkin. Dia kata video lah buat upah taik lah. Dia kata sekali siap semua cikgu 3,300. Pada upah orang baik kuat sendiri. AI pun ada lah ni. Hak nak masuk di bilik wifi-nya kita. Kalau upah dia pun dah kita tak buat, mesti dia tanya, awak boleh kan nak nilai ni? Tak? Yalah, memang confirm dia tanya. Awak boleh kan nilai ni? Bapa awak guna kaedah ni? Awak jawab kan? Pasal awak guna apa Fazi model ni? Kalau tak guna dia tak boleh tak? Mesti tanya gitu tak? Yalah. Ni jawab kan? Dia macam lawyer bilik wifi ni. Sebab siapa gini dah? Kita kena justify. Justifikasi. Dia pun nampak dah kita buat. Kau orang lain je buat. Dia pun nampak. Tak boleh jawab. Kecuali data 300 tu upah suruh anak masuk. Tu teh lagi lah. Kalau upah orang pun kita sendiri kena tahu. Tak sudah juga. Dia nak buat apa ni? 1,500 so. Bak 1, 2, 3. Dia buat duit. Ada jenis kita opsi hari tu ke? Lepas master tu ada seminar. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Lepas tu ada bilik ujung. Bilik ujung ni kira macam bengkel pesakit lah. Siapa hak berat lajak, dia suruh pergi bilik ujung. Profesor Doktor UKM. Memang kita tengok dari Facebook tu memang dia terima anugerah Datuk daripada Sultan Pahang. Dia kata saya boleh nak siap hak awak ni. Saya dalam 3,000 asal master. PhD 7. Dia ada tim dia. Awak pilih, awak nak collect data diri ke nak suruh kita collect? UKM. Etikanya tak boleh. Tak etika. Pak, saya tanya SB. SB saya UKM juga ah. Saya tanya apa ada lagu ni. Dia tak jawab. Waktu masa saya master tu. Lepas tu saya tanya guru saya luar. Lama cikgu main dia benda ni. Assignment dulu di UPN tu tidak ada orang minta tulis assignment. Apa bayar sikit-sikit di flat IKEA tu. Dia kata ada assignment. Tapi kau tak tahu pula master PhD ada. Ada dia kata. Patutlah bila geng-geng hok rasanya hok ukur-ukur gitulah bila nak tulis paper tak kerti nak tulis. Macam apa artikel jurnal. Bila kita boleh jadi pensyarah, kita boleh tulis artikel jurnal. Kalau orang hok jadi upah dia nak tulis dari mana? Macam Dr. Arman Shah kata, sebelum awak nak buat tesis, berenang di laut dalam, awak kena berenang di air tahap, iaitu tulis artikel jurnal. Artikel jurnal tu kata 8 page je sekali dengan rujukan tu kan. Kalau awak boleh tulis tu, awak barulah boleh pergi buat tesis. Jadi Dr. Syakinah ni dia suruhlah retina kita ni publish artikel jurnal dia tu. Master comel lah dia buat. Sebab dia boleh saya tolak. Sebab saya tu dia ada tegur. Dia macam disuruh sintesis lah daripada data boleh tu. Situ kan terlepasnya. Jadi saya tanya Prof lagu mana nak buat ni? Dia kata mudah ya dia kata. Dia kata tak payah panjang artikel jurnal dia. Saya pergi juga bengkel artikel jurnal tu. Cuma dia ajar cara nak publish mana-mana. Sini asal saya kena publish dua tempat tu. 2 kali. PhD. Kalau PhD tengok quarter berapa? Quarter 1 ke quarter 2? Q2, Q1. Q1 sekali lah. Kalau macam USM, kalau Q1, Q2 besar je application. Kalau Itu dah Scopus tak? Q1, Q2 Web of Science ataupun Scopus. Tapi Web of Science dengan Scopus tinggi Web of Science lagi tak? Kalau kita tak boleh publish dekat Q1, Q2 kena publish 2.
Abang beli 2. Ni Upsi tahu nak buat apa. Saya tengok student Indonesia tu dia publish artikel sama tapi di 2 tempat. Saya tengok. Tapi nama supervisor kena ada. Tak. Dr. Armel tu dia kata PhD dia tu boleh buat artikel jurnal siapa berapa 9 ke berapa. Daripada tajuk sama. Dia pecah-pecah lagi. Dia kena pandang. Kena pandang. Tak tahu pasal upah-upah tu. Tak tahu. Lama dah benda ni. Saya masa saya habis tu apa ni tahun kedua 2-3 tahun lepas. Ada jual tu kan, Wan? Jual tu ni online overseas. Macam tu Dr. Fazli kan gitu kan? Doktor ke apa? Doktor hak tu. Dr. Azizah tu kena Azizah Semai tu. Dia Beli tu. Lepas tu ada Dr. Asbullah tu. Pakai bikin hitam tu kan? Plagiarism. Plagiarism tu maksudnya sebab dia ni terlalu menonjol dalam MSI ke gapo ke. Dia ada subit sama ke dia ke. Jadi dia kena check lah TC dia ni. Check tu betul-betul tu TC tu di kena dia. Memang 80%. 80% sama. Masuk mahkamah ke? Betul saya kata tu, dia kata ada magistrate pergi buat PhD lah. Dia mana dulu asal? UM ke UKM dia. Gila mata. Magistrate ni mama ya timbo tu mayata. Si ada. Supervisor. Jadi masuk bilik viva. Dia pernah tengok di situ kan. Okey, awak dapat mana ni? Sama ada awak major correction ataupun fee ataupun istiar plagiat. Antara fee dengan plagiat. Kalau plagiat semua IPT tak boleh. Semua U tak boleh. Last kali ngaku digi plagiat orang lain. Ada Dr. Prihan tu ayat Dr. Prihan ni kuito. Dia kata sains dia kata cikgu sains saya cikgu 6 tahun kada 7 tahun baru habis pedi. Berapa kali apa ubah tajuk. Lepas tu supervisor matilah. Ada seorang student saya 3 kali tukar supervisor. Sebab pertama mati, lepas tu pecek. Sial lagi, kita tahu. Tajuk tukar apa? Tahu kita tukar, supervisor tukar. Habis, lang juga laju. Tapi tak tahu lah berapa tahun. Kalau ikut situ 8 sen. Kalau part time 8 sen ni 4 tahun. Ada sekolah lain tu buat PhD di matematik dia buat DUC. Dia defender. Tanya dia bila habis. Tahu. Dia gitu. Dia tengok bapak lah ni collect data. Jom balik. Pada usi saya bayar itu lebih pun. Dia terima je boleh balik. Bayar lebih tak boleh. Dia ada audit. So lagi benda ni tak tahu bila habis. Tapi dia ada hak dia juga kan? Maksimum 7 tahun. 7 tahun. Kau tak siap juga kira gagal. Kalau part time pun sama. Dia lebih. Lebih. Berapa tahun? Lebih daripada 7 tahun lah. 7 tahun tu kalau part-time. Betul. Sebab student tu dia ada extend. Macam dia boleh minta
cuti belajar. Macam Dia extend. okay, dia ada cuti. Dia macam ni ada time dia yang dia memang tak safe. Macam dia down sangat dia tak belajar. Cuti. So dia boleh buat sampai 10 tahun. Tapi rasa maksimum 10 tahun. 5 tahun. Tapi saya jumpa student UM tu masa Masih tidak. kelas Dr. Gap apa nama. Dia tadi tulis sendiri. Saya cek dah teknik saya. Apa belah ya? Saya tulis sendiri. Tapi sebenarnya saya masuk kelas Dr. Amir tu dia ada format dia dah. Ya, jangan awak tulis macam saya kena dah lagi tu. Jangan awak tulis macam Jepang buku cerita novel pula. Dia kan ada induktif kan, macam corong gitu. Cara tulis academic writing dia tak sama. Tak sama dia. Dia ada format dia dah. Pada ada setengah orang ada idea bangun tidur kita pergi tulis. Tulis lah dulu dia tu tak apa salah. Saya letak grafik tu gerah tu sebab penilaian nak dapat GSB dia suruh buat. Jadi sama antara SB dengan penilai ni. Kadang-kadang juga dia macam ada mazhab dia. Pandangnya sendiri. Tapi last sekali kita kena follow SB juga. Penilai ke? Lepas penilai bagi komen, depends pada penilai tu. Sebab dia je saing. Dia kata ada penilai, dia kata nanti you discuss balik dengan supervisor. Kalau supervisor setuju dengan pendapat saya, you kena tukar. Supervisor kata tak payah tukar, tak apa. So supervisor kena sign, minta apa. Ya, mana kuat SB ke penilai? Tengok manager correction ke minor correction. Saya 3 bulan, 3 meja tak? Saya kalau dekat USM, proposal kita orang tak ada, kita gitu. Tak ada. Antara fee ataupun Fee atau lulu je. ya. Kalau fee dia kena buat balik. Ah. Kena daftar balik, buat balik semua. Ni dia tak dia tak akan fake ke, cuma lagu tu. Kena bayar balik. Dia ada bayar dia kalau nak ambil tu. Ya. Kena ambil defend balik. Dia ada cost. Research methodology. Sebab mungkin kita orang dia lain sains kot. So kita orang sains. Dia tanya berapa kali jumpa SB? Jumpa SB-nya 2 kali tu. Tapi Google Meet WhatsApp tu adalah dia. Ya tak apa dah WhatsApp dengan Google Meet tak apa dah. Mari 3 hari saya pada Sarawak duduk di UPSI. Dia janji jumpa SB. SB pula ayah mati. Dia buat muzik. Di atas proposal saja. Mari dulu di atas. Mari cuti. Dia baru atas. Orang defend dah. Ngelah tu sen 3 kena defend. Ada Datuk Mufti, Malay Datuk Mufti tu. Sen 1 hujung defend dah. Dia tajuk tak boleh. Hanya dia Datuk bila nak habis tu. Ingat kau ada defend awal sen 1. Ingat kena habis 2 tahun kau. 2 tahun setengah. Dah kita GOT tak apa dah dia. Tapi ramai sayang master tak sama PhD. Takut boleh. Tapi kalau bagi pendapat saya lah. Bezo macam lagi. Master tu masih sedia. PhD dia susah saya rasa. Saya juga ke saya ni. Dr. Asih Rafidi, sekarang pernah dia. Saya mula-mula sama dengan dia. Tapi sebab master saya tu sains sekolah rendah. Jadi Tina kata, dia sambung apa kesejahteraan ke apa dia hospitality dah. Lagi beda dah ya. Kau tu kena ngaji balik bagi orang tua. You tajuk orang tua. Daftar dah mula-mula. Padahal dia tu baik benar. Dia tak ada kenaikan masa UPN dulu. Kita duk ganda dia lah pergi makan ke apa. Payuh nak jumpa.
Yang tu nanti tajukmu dulu baru boleh jumpa dengan aku. Payah bahasa lagu ni kata. Dah lah lain fakulti, lain bidang. Lah kali daftar di USI. Dia jawab gini, dia kata dia buat degree di UPN. Apa kau dia pembangunan Malaysia. Dia dulu kena tendang matrik, masuk diploma diploma pembangunan Malaysia. Lepas tu ambil degree pembangunan Malaysia. Dia tak ambil master, dia ngaji UK, dia buat PhD tu. Dia kata PhD mudah pada master tu, nak pergi pegang dia sekali. Kalau nak tanya demo royak lagu mana lagi tu. PhD mudah pada master. Tak jumpa lagi dengan dia. Jumpa nak pegang sekali. Berkali dia tak ada master, senang dia ayat gitu. Oh, tak ada master. Dia buat daripada PhD di UPM, dia skora lah, first class. Agak mak dia memang lecturer UMK dulu. Dulu sebelum tu UiTM Charles. Dia kata PhD, benar PhD mudah pada master dia. Kok mana kalau mudah, orang Cina kata kalau mudah, ramai pula orang sambung. Ni orang sambung, orang nak sambung takut. Sekolah saya tu orang ada master saja. 7-8 orang kok. Tak berani sama PhD. Dia fikirku, saya kata, saya tak berani. Saya diri dengan lecturer kecek. Baru lepas pergi sesi viva. Betul lah dia student tu side kata saya. Awak minta izin tak ni? Awak side kata saya, minta izin tak dengan saya? Dia minta izin ke? Ada gitu, kalau kita ngaji, ya terkena royak lah sepatah kan, nak side kan. Tapi kalau kita side orang luar negara, macam kena PM juga lah, WhatsApp, masa mesej juga. Betul lah orang hak dia side tu ada depan dia. Dia kata kawan tak wani gitu. Kali dia ambil moksi dulu kan. Moksi kat projek paper. Apa belum muka surat. Kalau disertasi dalam 200 kot, 1.5. PhD 300. Sebenarnya orang lain tak boleh nak tolong mana kita PhD. Kita sendiri. betul. Itulah. Kita tanya pendapat orang. Kita tanya pendapat orang, dia beda lain. Dah. Lah tanya saya macam saya itulah, saya politik. Lah sekali dia kata mu tu baik lah. Mu buat hak macam aku ni, boleh aku ajar mu. Lah sekali dia gitu. Kita dah yuran beribu dah bayar. Mudah dia suruh tu baik gitu. Dok, memang gitu. Sebab untuk dapat title PhD doktor tu, dia memang kena usaha betul-betul lah sampai layak untuk didapat. Dia nampak ke? Yui. Sebab dia kata tak ada dah penilaian tu ayat. Awak pakai 3 calik tapi lembek, tapi begar. Mana mudah-mudah boleh wui ayat. Memang kita kena hadal betul di sini. Orang kita buk ke mana pun kita boleh jawab. Saya mula-mula dalam 30 minit pertama, sejam pertama tu bisa lah boleh jawab gitu. Dia tanya nama orang dalam tokek kita ingat. Nak delin dia ayat ke dia ni? Pasal balik juga. Betul lah pukul 4.30 tu gelak nak jauh nak hujan. Awak lagi mana tu? Saya nak pergi buka lapu. Prof kata saya nak baca ke mana, gelak ke lemak. Terpaksa ada reti. Kata berapa aku kena sampai sejam lebih. Cina benua 20 minit tu siapa tu? 3 soalan kena. Soalan ngelah tu kita tanya. Tanya bahasa Inggeris. Dia kecek bahasa Inggeris pun tak betul. Dia kata semua IPT gitu, dia kata ramai student daripada ni Cina benua. Itulah saya ayat sebab itulah sebab kaji ada kat kos bajet ke IPT, mana universiti cari duit sendiri. Income tu mai ke mana? Sebab demo rakyat tempatan ni sambung kos.
Tapi rugi benar orang Melayu tersambung. Macam di IPG Perak tu, India saja lecturer IPG. Siapa saya ayak, suara dia tidak didengari. Suara dia dah ramai India lecturer IPG. Dia kongko. Aku betul siapa dia. Kalau tengok dekat school saya, Melayu berkurang je sambung. Sambung PhD, jadi lecturer. Master PhD, duduk nak kalau kita orang ni memang yang dapat beasiswa. Jadi ramai lah sambung ni, akan kita pergi. Ini satu diri. Lecturer pun bayar gaji. Macam kalau kita dapat generasi boleh bayar RM2,500. Untuk student setiap bulan. Itu je lah tak banyak lah maknanya. Jadi dia kurang lah minat untuk sambung. Iyalah. Macam cikgu lagi dia sambung bukan nak gaji. Macam lah ni nak bayar nak uwi. RM1,000 kan? Okey lah. Itu kalau tamat. Lepas tu adalah insurans apa dia tahu. Ada berapa ya sebulan. Kalau habis dia bayar ikut NTP ke apa. Opsi lah ni dia buka ke cikgu-cikgu master tu. Master cuti sekolah tu. Sebenarnya penilai saya tu kata kami dulu pun cikgu. Dia gitu. Kita orang ni cikgu dulu. Jadi dah ni bicara dekat Usi Macam SB saya dulu, dia cikgu sains di sebuah sekolah menengah di Selangor. Dia sampai jerit-jerit, dia kata apa yang aku buat ni. Dia sendiri tak tahu. Tiba-tiba dia sambung, pakai sambung. Sambung. Lah kali dia rasa sisi kajian dia tu, dia ada kurikulum vitae ke? Dia ada nilai ke? Kita boleh tengok dalam tu ke? Dia punya paper dia tu. Rasa setengah juta saya nilai kajian dia tu. Student bawah dia lah. Lepas-lepas dah. Tahu lah saya je. Nilai kajian dia gitu. Tahun 81 lecturer tu. Tapi bisa dia, bukan beda dia, sekejap dia. Kita ngadak pakar belakang 3 orang depan. Kita nak spelek ke mana beda dia? Ada tangan dia. Dia main hari-hari duk main bahagian tu. Dia tengok bertahu dah. Ada seorang lecturer di UTM sains kita kot. Profesor Madia, Dr. Nasrul Mahami, dia bagi electrical engineering. Tapi dia tertolong kau, dia yang gitu-gitu ya. Payah yang nak tolong ni. Dan dia bidang engineering. Ada kata kita sendiri tu diri kita. Kita kena lalui proses ni. Dah. Dia ada proses dia. Sama ada kita tahan tak tahan. Stage dia ada stage dia. Ada kata macam nak melahirkan anak. Kita tak tahu, kita jatuh tak tahu proses melahirkan anak ke mana. Tapi orang rakyat lagi tu lah. Buat PhD ni macam proses nak melahirkan anak. Ada ketika sakit. Ada tanya dia benda dah. Saya rasa lah, lepas saya ambil PhD tu, saya rasa macam saya ni baru sedar yang saya boleh belajar. Saya boleh belajar apa-apa je yang saya nak belajar. Saya tak tahu yang saya boleh. Saya rasa macam tu. Dibanding dah kawan-kawan buat, saya boleh belajar. Pada Dr. Armel kata, orang ada PhD ni, bui masalah dia boleh selesai. Dia benarnya orang ada PhD ni, dia akhir ajar cara berfikir. Dah. Cara berfikir. Pada Dr. Jahir tu lepas dia buat PhD dalam tasawuf, dia buat dalam perubatan Islam. Pada macam Haji Laksmana tu kan. Dia ada 10 PhD.
Sebab dia tahu cara flow dia lagu mana. Dia nampak benda tu. Dia sebenarnya tahu flow je. Guna mana-mana. Muka video dia. Dia dah lalu. Kita ni baru nak lalu. Dia lalu biasa lalu je. Tapi kalau boleh tak, sejarah. Muka kita SPM pakai 24 gregit. Fizik 7 Bayonet. Kimia 8 MX 9. SPS apa statistik tu? Berapa kali fail? 4 kali fail. Masa dia apa dipanggil belum ujian sebenar tu dipanggil percubaan okey. Trial okey. Masa ujian sebenar po duduk dalam gua. Po duduk bawa khali jadi blank. Kira UPN tu 12 paper fee. Biokimia naik kali ambil baru dulu. Tu pun ni Cina. Apa objektif? Masuk kau suluh. Muka berkali. Apa cameraman. Super senior. UPN. Dah ribut lain degree berapa tahun? 3-4 tahun. Kita ni tahu. Mana ada boleh lawan. Sebab kisah saya tu lah. UPN tukar jadi minus. Lepas tu dia cut dah. Elektrik hak berapa kali lah boleh ambil. Tak boleh ambil dah elektrik hari. Sebab saya manipulasi sistem. Siapa orang nak kena tendang ke, main jumpa kita. Kita ajar cara kira apa mata kekurangan tu. Dia kan mata kekurangan kan. Ajar. Pelajar sang tadi Profesor Media apa TRPD tu. Kita ajar dia. Kawin kena apa-apa main sini. Mari Rizak mu. Ya. Ni. Mungkin paling kurang boleh kena boleh. Tapi kena target tinggi lah kata. Banyak masa mengaji dulu saing. Saing itu dia kena tenda Bachelor Engineering. CV bukan gapo pun CV yang mudah sekali. Kalau engineering CV mudah sekali. Kita buat surat rayu ke dia hantar ke CP Academy. Bolehlah diploma hotel forest. Tapi belajar tak ada habis.